Hai, Assalamualaikum guys, aku Iqi dan selamat datang di sana kita. So hari ni kita akan main game Triple Z dan Iqi akan review satu karakter hero baru iaitu Billy. Billy apa entah, tapi Billy Billy Rest S. Tanpa masa, let's go. So hari ni guys, Iqi nak review satu karakter iaitu Starlight Billy yang baru keluar ni. Starlight Billy yang ini guys. Okay, Iqi dah upgrade. Cuba taklah maksimum lagi sebab kita punya proxy tu syarat reputasi tu tak lepas lagi. Iqi baru syarat dia berapa tahu? Iqi tak ingat, tapi belum sampai lah dekat proxy legendaris tu. Jadi kita tak boleh upgrade sampai level 60. Lepas tu dekat skill pula tak max juga sebenarnya. Sampai dekat ni saja, dekat D yang ni sampai kat sini. Sikit lagi tapi tak apa. Untuk senjata lebih kurang lah komplit lah. Kita guna Yonko Starless untuk keempat slot. Lepas tu kita guna 2 slot lagi untuk Brass and Blade Song. Okay, untuk slot keempat ni Iqi guna start critical. Dan untuk apa ni? Untuk slot kelima Iqi guna physical damage. Lepas tu untuk slot keenam Iqi guna HP dan kita guna engine Starlight Rider Faceplate. Dan maksimum dah Iqi dah upgrade sampai level 50. So kalau untuk cinema bonus start dia ni Iqi masih belum, sebab Iqi pun baru comeback kan. Lagipun Iqi pun pemula juga, taklah sepenuhnya veteran pun. So Iqi nak ajar korang cara main Starlight Billy yang baru ni. Okay, kita pergi kat praktis dulu ya. Kita cuba cara menggunakan Billy Starlight Billy. Okay, kita dah berada di dalam game. Okay, ni bagi tutorial. Iqi dah pernah main. Okay, okay, bagi basic attack dia jadi kemungkinan kita akan berkurang guys. Jadi lebih kurang Billy ni kena serangan tu melipis sebab dia punya kuat tu dia berlompat guys. Jadi taklah kena sangat-sangat dia betul. Tapi dia pun dengan basic attack pun boleh menangkan nyawa dia. Lebih kurang aktif juga lah basic attack ni. Dia terang akan sabar kurang. Basic attack dia akan melompat tu. Okay, yang itu nanti kita salah tekan. Okay, untuk ni guys, untuk dia punya special attack, apa ni? Ya, special attack lah. Okay, untuk special attack ada tiga teknik. Kalau korang tekan saja, dia akan berikan dapat maju. Macam ni guys. Ya kan? Untuk check kedua pula, dia apa ni? Special attack ni dia kena tahan kan macam ni. Dia tahan. Spam. Untuk spam sikit tapi itu kena tahan. Macam tu. Okay, kalau korang tengok dekat sebelah kiri, indikator Billy dah penuh. Jadi kalau korang tahan dia punya skill basic attack dia tu, tahan dia akan macam ni. Dan special attack kan ada 3 jenis kan. Okay, special attack terakhir tu korang tekan 2 kali. 1, 2. Kita tekan 2 kali guys. Tekan 2 kali guys. 1, 2. Kalau tahan skill, tahan attack dia akan macam tu. Okay, untuk ultimate dia dia macam kami rider guys. Final attack rider. TK.
Okey, satu lagi saya kita lupa pula kalau korang tahan dia punya deck kan. Tahan sambil jalan ni. Dia akan nak motor guys. Lupa pula nak letak. Dulu nak motor jadi macam okey, kita mungkin Iki akan mulakan gameplay, jadi korang enjoy je lah gameplay tu. Gameplay tak seberapa Iki ni. Kalau korang salah kita connect. So enjoy lah gameplay. Dan Iki akan solo menggunakan Billy saja dengan menggunakan bambu. Bambu apa nama dah? Korang tengok je lah. Can you keep up? Move it! Any last words? Showdown time! Showdown time! It's showtime! Dan macam tu lah Iki solo guna Starlight Willy. Jadi kalau korang kata untuk combo yang terbaik lah bagi Iki lah, orang kata lah, orang kata untuk slot yang pertama tu dia guna Billy, dan untuk slot kedua tu dia guna hero. Dia guna hero apa ni? Dia guna hero ni, dia guna Dailin. Tapi Iki belum ada. Lepas tu untuk support mereka guna yang namanya mana? Sekejap saya cari. Mereka guna yang namanya, mana dia? Iki tak nampak lah guys, sekejap. Dia guna ni. Bukan. Tell me if anything's wrong, okay? Dia support. Understood. Ni Leave it to support me. ni. Tak nampak. Ni. Lucia. This weather's perfect for a little combo yang exploring. terbaik untuk slot pertama Billy, dan untuk slot kedua Dailin, dan untuk slot ketiga Lucia. Jadi mungkin itu saja untuk review Starlight Billy. Dan macam itulah untuk video kita pada hari ini. Kita review Billy yang sangat-sangat macam Kamen Rider bentuk dia, dengan cara dia lawan pun sama macam Kamen Rider. Bagi Iki lawa nak apa sih lawa. So kalau korang berminat boleh dah cuba Triple Z ni. Game dia taklah ngantuk sangat macam Genshin Impact. Kalau Genshin Impact Iki memang tak boleh guys, tapi Triple Z ni boleh lah, Iki faham lah cara main dia. Yang Genshin Impact tu tak faham. Jadi korang boleh cuba Triple Z Challenge Zone Zero. Dan mungkin itu saja video kita pada hari ni. Kalau korang ada apa-apa game nak suruh recommendkan, just request kat komen. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Itu akan membantu Iki untuk membuat video yang lebih menarik. Dan kita akan bertemu lagi di next video. Bye bye. Started as a whisper, message from a new world.